Terima kasih. Masalah kemiskinan ni kita tak boleh dah selesai sekaligus. Walaupun kita ada minyak menimbun-nimbun, dia akan memakan masa kerana dia bukan hanya setakat kemiskinan semata-mata, dia melalui proses dan banyak dalam banyak aspek pelajaran, kesihatan, sosial dan sebagainya. Ini semuanya mesti dititik beratkan. Tetapi sememangnya duit yang ada itu patut dibelanja sepenuhnya. Tadi saya ada berbincang dengan rakan-rakan kita yang hadir juga di sini dengan Datuk Dominic Puteri, kawan saya. Saya kata mengapa kita tak dapat menyelesaikan masalah di negeri-negeri yang ada minyak, kerana negeri-negeri ini masih mundur, masih terbelakang. Tapi jawapannya ialah kerana kita sendiri yang menjadi rakyat di negeri-negeri yang ada minyak, yang kaya ni, walaupun kita masih miskin, tidak menyoal bagaimana wang yang dibayar sebagai royalty ini diguna. Kita tahu tidak macam mana duit ini diguna? Saya sebut tadi angka-angka yang begitu banyak untuk Sarawak, untuk Sabah pun. Tetapi tahukah banyak mana duit ini diguna untuk menghapus kemiskinan di kalangan kita dan meningkatkan taraf hidup kita? Kita tak menyoal, dan kita tak pernah dengar dalam persidangan dewan pun apakah langkah-langkah yang telah dibuat oleh wakil-wakil kita mengenai apa yang diguna untuk menghapuskan kemiskinan dan membaiki taraf hidup rakyat seluruhnya. Jadi kalaulah kita membisu, tidak menyoal tentang hasil yang kita perolehi, inilah nasib kita. Selagi kita berdiam diri, kita tidak akan dapat pembelaan sewajarnya. Jadi saya rasa kita tak boleh berdiam diri, kita mesti bertindak untuk kita tahu bagaimana wang ini diguna. Kalau kita fikir tak cukup, maka barulah kita tuntut supaya wang yang kita terima itu boleh ditambah, dan bagaimana nak tambahnya. Tetapi kita tak boleh nak menyalahkan orang kalau kita sendiri tidak mengambil daya utama untuk menyoal apa yang sudah pun menjadi milik kita tadi. Harga minyak runcit, walaupun kita ada banyak minyak seperti di mana-mana negara yang keluar minyak pun, tak dapat nak dikurang banyak sangat kerana kita dipengaruhi oleh pasaran dunia. Kita pula di Malaysia, semua minyak kita, gas cecair kita ekspor kerana dia mendapat premium yang tinggi. Itu cara kita berniaga. Dan lagipun minyak kita ni minyak yang istilah yang diguna ialah sweet crude, tidak mempunyai bahan-bahan yang membolehkan kita membuat itu dan ini, seperti kurangnya beliran, tak boleh kita buat minyak tar dan sebagainya untuk kita nak buat jalan raya dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita terpaksa import daripada luar negara. Sekarang ini kebanyakan minyak yang kita guna ialah datang daripada sama ada Arab Saudi ataupun daripada Oman. Dan jenis inilah yang dihantar ke Singapura untuk ditapis dan barulah hantar balik kat kita untuk diguna oleh kita dalam serba macam kegunaan. Tetapi kita tak dapat nak tapis semuanya minyak yang kita import ini oleh kerana kapasiti kita tidak mencukupi. Walaupun kita telah cuba menambah refining capacity kita, tetapi itu masih juga tak mencukupi sebanyak yang kita guna untuk kegunaan rakyat kita. Jadi harga minyak tak dapat nak dikurangkan oleh kerana tak dapat tiada kita mesti memasarkan minyak hampir sama dengan harga pasaran dunia. Terima kasih. Ini bukan hak saya, ini terpulang kepada rakyat Sabah. Kalau rakyat Sabah mahu memulakan rundingan semula sebagaimana saya jawab tadi, boleh mulakan menerusi kerajaan negeri. Kerajaan negeri boleh kemukakan untuk
diadakan rundingan menerusi kerajaan pusat dengan Petronas, sama ada nak saham ataupun nak bayaran tunai yang berupa royalty. Tak ada sesiapa tahan, kerana yang ada sekarang ini adalah berdasar kepada persetujuan asal yang telah disetujui oleh kerajaan ketika itu dengan pihak yang berkuasa dalam Petronas dan juga kerajaan pusat. Tetapi kalau kita sekarang memikir cara yang baru pula, kita tak nak royalty berupa bayaran wang tunai, kita nak kepada saham, maka ayuhlah kemukakan pandangan ini menerusi kerajaan negeri supaya dapat dirunding dengan pihak Petronas menerusi kerajaan pusat. Saya sendiri nak nasihat kerajaan Sabah, saya bukan dilantik sebagai penasihat kerajaan Sabah lagi, jadi tak dapat saya nak bagi nasihat mengenai hal ini. Tinggal lagi terpulang kepada saudara-saudari menentukannya apakah bentuk yang perlu dinikmati oleh rakyat Sabah. Wallahu alam. Saya sendiri pun tak tahu. Dulu saya datang berjumpa dengan rakyat Sabah dalam beberapa perjumpaan. Saya cukup sedih dan cukup simpati. Mengapa kita sendiri tak boleh mengadakan loji LNG di Sabah, sedangkan gas asli terdapat di negeri Sabah. Kalau dulu kita boleh mengadakan LNG plant di Sarawak, walaupun pada ketika itu natural gas yang terdapat dekat dengan perairan Sarawak hampir dengan Bintulu tak begitu banyak pada masa itu. Kita dapat juga membina LNG plant sehingga menjadi yang terbesar di Asia pada masa ini. Maka tidak hairan mengapa tak boleh kita mengadakan loji LNG untuk di Sabah. Saya rasa ini semuanya bergantung kepada pimpinan di sini. Kalau pimpinan di sini membawa suatu pandangan yang sememangnya tidak boleh ditolak oleh pihak Petronas misalnya ataupun kerajaan pusat, sememangnya LNG itu layak diadakan di Sabah.